Nak tanya, zaman Nabi ni semayang, Nabi ikut mazhab mana? Ha? Sebelum tu lah, bukan saya nak merendah mazhab. Nak bagi faham. Nabi semayang ikut mazhab mana? Ada seorang mufti dia tanya. Ni nak kabur, biar dah, nak setuh sikit. Dia tanya kuat ni. Dia kata zaman Nabi tu, Nabi ikut mazhab mana? Dia mufti. Soalan gini, kalau tanya, jadilah orang tu orang yang paling bodoh di dalam dunia. Dia lebih bodoh daripada juara lembu paling bodoh dalam pertandingan lembu-lembu bodoh sedunia. Kerana apa? Kerana pada zaman Nabi mana ada mazhab, apa pula soalan gitu. Kalau kita tanya zaman Nabi, sama tak gini? Zaman Nabi, Nabi ikut jabat agama mana? Boleh tak soal gitu? Bodoh ke cerdik? Bodoh lah. Sebab zaman Nabi ada tak jabat agama? Tak ada, orang dah buat lagi. Boleh tak kita tanya, zaman Nabi, Nabi ikut mahkamah syariah mana? Boleh tanya? Semua tu benda tu dibuat kemudian. Mazhab kemudian. Abad ketiga hijrah. Mahkamah syariah kemudian. Jabat agama kemudian. Jabatan falak kemudian. Semua tujuan-tujuan tu dibuat untuk maslahat umat Islam. Kenapa dibuat jabatan falak? Untuk menentakkan hisab, menentukan raya, menentukan tarikh zakat, tarikh melontar, tarikh nak buat haji. Keperluan manusia. Dia buat satu jabatan. Benda tu benda yang baru zaman Nabi tak ada. Tidak mahkamah syariah. Kerana ramai ada manusia, ramai umat Islam sekarang bercelaru macam-macam hukum tentang hal rumah tangga. Hak ni gitu waktu begini. Jadi diputuskan oleh mahkamah. Hal perkahwinan ini sah atau tidak. Zaman dulu mana ada pergi mahkamah syariah. Nak nikah lah. Jadi dah kalau seorang mufti bertanya soalan yang paling bodoh gitu, apa yang kita harapkan dengan orang yang tidak mufti? Yang jahil. Lagilah nyaknya. Tanya apa soalan gitu. Jadi kita tanya gini. Dah zaman Nabi ikut mufti mana? Dia mau mufti. Betul tanya balik. Zaman Nabi orang ikut mufti mana? Tak mau bapak bid'ah mufti. Zaman Nabi ada tak mufti? Tak ada. Kerana Nabi masih hidup. Kau tak tanya zaman Nabi ikut mufti mana? Jadi mu tak layak jadi mufti bid'ah. Faham? Benda yang kemudian. Jadi kalau dia orang yang Allah beri pelajaran agama, buat pertanyaan yang menyebabkan timbul bagai-bagai keraguan di kalangan masyarakat, rosak agama kita. Patut awak orang yang berpelajaran memantapkan fikiran manusia yang bernama Islam bila mendengar apa yang kamu perjelaskan. Ni kamu buat soalan-soalan menyebabkan orang jadi